Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom kita lihat tajuk yang saya akan bawakan hari ini, iaitu memahami dan mengurus temperamen kanak-kanak melalui analisis video. Semoga video ini nanti boleh bagi sedikit gambaran dan manfaat untuk kita semua. Tak kenal maka tak cinta, bukan? Izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nurfatan Alian binti Syaansyah dari Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 1 PISMP ambilan Ogos 2023 Julai 2028. Okey, mari kita tengok isi kandungan persembahan ini. Kita akan mulakan dengan pengenalan dulu, kemudian objektif persembahan. Selepas itu, kita akan tengok analisis video yang saya guna, diikuti dengan pemerhatian dan interpretasi terhadap tingkah laku kanak-kanak. Berdasarkan video tersebut, kemudian kita akan bincang tentang punca teori yang berkaitan, kesan tingkah laku dan juga teknik pengurusan yang boleh digunakan. Akhir sekali, saya akan berikan sedikit dengan cadangan penambahbaikan dan rumusan. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita tengok video ini dulu. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, cuba kita fikir sekejap. Pernah tak kamu nampak kawan kamu tiba-tiba marah atau menangis? Kenapa agaknya ya? Setiap orang berbeza. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan temperamen kanak-kanak? Kenapa ada yang nampak tenang dan ada yang mudah rasa sedih atau marah? Adakah ini sikap atau datang dari dalam diri mereka? Mungkin apa yang kita nampak di luar, sebenarnya tindakan kanak memang dilahirkan dengan kegagalan tersendiri untuk merasa dan bertindak. Kita tak boleh terus label mereka nakal. Biki tebal macam ucap sepi. Mereka akan belajar racat satu pohak penau mengawal perasaan sendiri. Mereka patut bantu mereka sendiri. Jom kita lihat lebih lanjut dalam analisis video selepas ini, supaya kita bukan sekadar melihat, tetapi benar-benar memahami. Baiklah, untuk pengenalan, kita kenal dulu apa itu temperamen. Temperamen ini sebenarnya merujuk pada corak emosi dan tingkah laku semula jadi yang ada pada setiap kanak-kanak sejak kecil lagi. Maksudnya, ia bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi memang ada dalam diri kanak-kanak itu sendiri. Setiap kanak-kanak pula berbeza. Ada yang cepat marah, ada yang mudah menangis, ada yang tenang dan ada juga cepat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Sebab itu, kita tak boleh samakan semua kanak-kanak dari segi reaksi dan kawalan emosi mereka. Dalam pembentangan ini, fokus kita lebih kepada temperamen sukar atau difficult temperament, iaitu kanak-kanak yang cenderung menunjukkan emosi yang kuat, mudah terganggu dan agak sukar untuk ditenangkan. Untuk memahami perkara ini dengan lebih jelas, saya menggunakan kaedah analisis video yang diambil daripada YouTube. Melalui video ini, kita boleh lihat bagaimana tingkah laku sebenar kanak-kanak berlaku dalam situasi tertentu. Dan akhir sekali, temperamen ini sangat berkait rapat dengan perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak. Maksudnya, cara mereka mengawal emosi dan berinteraksi dengan orang sekeliling banyak dipengaruhi oleh jenis temperamen mereka. Jadi, dari sini kita akan cuba faham dengan lebih mendalam bagaimana tingkah laku ini boleh berlaku dan bagaimana ia boleh diuruskan dengan cara yang lebih positif. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif utama video ini. Untuk objektif pertama, saya akan mengenalkan kepada semua orang tingkah laku temperamen kanak-kanak yang ada dalam video. Maksudnya, kita tengok macam mana reaksi dan perangai kanak-kanak bila berhadapan dengan situasi tertentu. Lepas itu, saya juga akan analisis punca kepada tingkah laku itu. Jadi, saya akan kaitkan dengan teori-teori yang sesuai untuk faham kenapa tingkah laku itu boleh berlaku. Objektif yang ketiga pula, saya akan cadangkan teknik atau cara pengurusan tingkah laku yang boleh digunakan. Contohnya macam apa guru atau orang dewasa boleh buat bila situasi macam ni berlaku. Dan yang terakhir, saya ingin memberi cadangan ke arah pembentukan tingkah laku yang lebih positif, di mana bukan sekadar faham masalah, tapi juga cuba cari jalan untuk bantu kanak-kanak kawal emosi dengan lebih baik. Jadi, secara ringkasnya, objektif pembentangan ini lebih kepada kita nak faham apa yang berlaku, kenapa ia berlaku dan macam mana kita boleh bantu kanak-kanak itu.
Baik, seterusnya jom kita sama-sama saksikan satu video situasi berkaitan temperamen kanak-kanak di Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Dalam video ini kita akan lihat bagaimana kanak-kanak menunjukkan reaksi emosi mereka dalam situasi tertentu, terutamanya apabila berlakunya keadaan yang mencetuskan tantrum. Sepanjang video ini, cuba perhatikan tingkah laku kanak-kanak dari segi jeritan, tangisan, pergerakan mereka serta bagaimana mereka bertindak balas terhadap arahan orang dewasa. Selain itu, kita juga boleh lihat bagaimana persekitaran dan respon orang sekeliling mempengaruhi keadaan emosi kanak-kanak tersebut. Jadi, jom kita saksikan video ini terlebih dahulu sebelum kita analisis dengan lebih lanjut. You don't have to lower. Don't forget you left those things out. We have to throw it in the trash can. I don't have any more peaches. Sit down. These are dirty. I don't have any more peaches. Would you like some banana? Zachary, Brianna, and Ryan go wash your hands. Here is. I'm sorry, Joshua. I didn't throw them on the floor. They're dirty. No, Josh, they're dirty. So you eat your peaches. It's okay, Brittany. Joshua, would you like to get up and have a banana? Miss Leslie, sit down here, Joshua. Okay, don't go inside. Sarah, I'll take him to the shed then. Okay. Joshua, you want to get up and have a banana, or do you want to go back to the classroom? Okay, we're going back to the classroom. Quiet, come here. I'm sorry that you just fell on the floor. Brittany, all right? I'm sorry that you didn't get it. Joshua, that really hurt. Okey, seterusnya kita masuk pada bahagian analisis video. Dalam bahagian ini, kita akan melihat beberapa aspek penting berdasarkan pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak dalam situasi tantrum. Berdasarkan fokus pemerhatian, kita dapat lihat bahawa analisis ini menempuhkan kepada tingkah laku tantrum kanak-kanak itu sendiri, reaksi emosi mereka terhadap situasi tertentu serta interaksi mereka dengan orang dewasa dan juga rakan sebaya. Hal ini penting untuk kita faham bukan sahaja apa yang berlaku tetapi juga konteks keseluruhan situasi tersebut. Dari segi bentuk tingkah laku yang diperhatikan, terdapat beberapa reaksi yang jelas ditunjukkan oleh kanak-kanak. Antaranya ialah jeritan dan tangisan yang kuat yang menggambarkan luahan emosi yang tidak terkawal. Selain itu, dapat juga tingkah laku agresif seperti membalik barang dan menolak orang lain. Kanak-kanak juga didapati enggan mematuhi arahan yang diberikan oleh orang dewasa iaitu guru. Dalam masa yang sama, kita dapat melihat perubahan ekspresi wajah dan emosi yang berlaku dengan cepat. Contohnya apabila keadaan tenang kepada marah atau kecewa. Seterusnya, dari aspek emosi, kanak-kanak ini menunjukkan emosinya tak stabil. Mereka masih belum mempunyai kemahiran regulasi emosi yang baik, iaitu keupayaan untuk mengawal dan mengurus perasaan mereka apabila berhadapan dengan suatu situasi.
Disebabkan itu, mereka mudah mengalami frustasi atau rasa kecewa walaupun terhadap perkara yang mungkin kecil pada pandangan orang dewasa. Selain itu, aspek persekitaran juga memainkan peranan yang sangat penting dalam situasi ini. Respon daripada guru atau ibu bapa boleh mempengaruhi sama ada menjadikan tingkah laku tersebut menjadi lebih terkawal atau sebaliknya. Dan kadang-kala sesuatu situasi boleh menjadi pencetus atau trigger kepada berlakunya tantrum. Oleh itu, persekitaran yang tenang serta respon orang dewasa yang sangat memberi kesan kepada emosi kanak-kanak. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahawa tingkah laku tantrum bukan sekadar masalah disiplin tetapi lebih kepada kesukaran dalam pengurusan emosi. Justeru, kanak-kanak memerlukan bimbingan dan intervensi yang sesuai supaya mereka dapat belajar mengawal emosi dengan lebih baik melalui pendekatan yang positif. Seterusnya, saya akan membuat penerangan berdasarkan video yang dipaparkan yang memfokuskan pada tingkah laku dan respon kanak-kanak dalam situasi tantrum serta interaksi antara kanak-kanak dan guru. Pada permulaan video, kanak-kanak tersebut secara tidak sengaja telah menjatuhkan makanan iaitu buah peach ke dalam mangkuknya. Dia menunjukkan reaksi spontan dengan menyeru, "Oh," dan kemudian menyatakan, "I want to have some more." Situasi ini menunjukkan bahawa kanak-kanak masih mempunyai keinginan terhadap makanan tersebut, namun belum memahami sepenuhnya keadaan yang berlaku serta masih bergantung pada orang dewasa untuk memenuhi keperluannya. Seterusnya, guru menjelaskan bahawa makanan sudah tiada dengan mengatakan, "We don't have more and this is dirty," sambil menunjukkan makanan tersebut. Apabila guru mengambil makanan itu untuk dibuang kerana kotor, keadaan mula menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan dan kesukaran menerima situasi tersebut. Perubahan emosi ini menjadi pencetus kepada permulaan tantrum. Selepas itu, kita boleh nampak kanak-kanak tersebut mula mengalami tantrum dengan bergolek di lantai sambil menangis. Dan tingkah laku ini menunjukkan ledakan emosi yang berlaku akibat kekecewaan kerana kehendaknya tidak dipenuhi. Dalam masa yang sama, rakan-rakan di sekeliling turut memerhatikan situasi tersebut yang mungkin sedikit sebanyak mempengaruhi intensiti emosi kanak-kanak berkenaan. Guru kemudiannya cuba menenangkan kanak-kanak tersebut dengan menawarkan alternatif seperti "You want banana?" Namun kanak-kanak tersebut masih menjerit dan tidak menerima tawaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa apabila emosi berada pada tahap yang tinggi, kanak-kanak sukar untuk memproses arahan atau pilihan yang lain diberikan oleh orang dewasa. Apabila keadaan masih tidak terkawal, guru mengambil keputusan untuk membawa kanak-kanak tersebut kembali ke kelas. Namun begitu, semasa proses tersebut, kanak-kanak cuba memukul guru walaupun tidak kuat sambil terus menangis. Dan guru kemudiannya memohon maaf dan cuba menenangkan situasi kanak-kanak itu dengan pendekatan yang lebih tenang serta mengasingkan kanak-kanak sebagai satu bentuk time out untuk membantu menstabilkan emosinya. Walaupun sudah berada di kelas, kanak-kanak masih menangis dan kemudiannya mula membaling mainan ke arah guru sehingga menyebabkan guru sedikit tercedera. Guru menyatakan, "It really hurt," sebagai respon terhadap tindakan tersebut. Kanak-kanak juga terus menunjukkan tingkah laku agresif dengan membaling barang dan cuba mengambil objek lain untuk dilempar yang menunjukkan emosi kanak-kanak tersebut masih belum stabil sepenuhnya. Akhir sekali, guru bertindak mengutip dan mengalihkan barang-barang di sekeliling bagi mengelakkan kecederaan dan memastikan keselamatan kanak-kanak. Kanak-kanak tersebut kemudian bergerak ke rumah mainan dan berada di ruang tersebut untuk menenangkan diri sendiri. Situasi ini menunjukkan fasa ledakan emosi di mana kanak-kanak mula pulih secara perlahan selepas mengalami ledakan tantrum. Secara keseluruhan, video ini menunjukkan bahawa tantrum kanak-kanak berlaku secara berperingkat, bermula daripada kekecewaan kecil sehingga kepada ledakan emosi yang lebih agresif. Interaksi guru memainkan peranan penting dalam mengawal keadaan. Namun, pada masa yang sama, situasi ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak masih dalam proses perkembangan regulasi emosi dan memerlukan bimbingan yang konsisten serta persekitaran yang stabil untuk membantu mereka mengurus emosi dengan lebih baik. Berdasarkan video, beberapa tingkah laku kanak-kanak dapat diperhatikan semasa tantrum berlaku. Kanak-kanak mula menjerit dan menangis secara tiba-tiba apabila kehendaknya tidak dipenuhi, menunjukkan kawalan emosi yang masih lemah. Dia juga enggan mengikuti arahan guru walaupun diberi pilihan serta sukar ditenangkan walaupun guru bercakap dengan secara lembut dan memberikan alternatif. Selain itu, tingkah laku agresif seperti membaling barang dan cuba menolak atau memukul turut berlaku sebagai luahan emosi yang tidak terkawal. Emosinya berubah dengan cepat daripada kecewa kepada tantrum yang kuat,
termasuk bergolek di lantai dan menangis berulang kali. Ini menunjukkan tahap self-regulation yang masih rendah dan kecenderungan untuk bertindak mengikut emosi. Kanak-kanak juga memberi reaksi berlebihan terhadap situasi kecil serta menunjukkan tingkah laku untuk menarik perhatian orang dewasa. Interaksi sosial terganggu kerana dia lebih fokus pada emosinya sendiri dan pergerakan fizikal juga tidak terkawal. Secara keseluruhan, tingkah laku ini menunjukkan kanak-kanak masih dalam proses perkembangan emosi dan memerlukan bimbingan berterusan untuk belajar mengurus emosi dengan lebih baik. Berdasarkan video yang dianalisis, tingkah laku tantrum yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini boleh ditafsir sebagai satu bentuk ekspresi emosi yang tidak terkawal. Tantrum bukan sekadar tingkah laku mengamuk atau tidak mendengar arahan, tetapi sebenarnya merupakan luahan emosi dalaman yang berlaku apabila kanak-kanak tidak mampu mengurus perasaan mereka dengan cara yang lebih sesuai. Dalam situasi ini, kita dapat lihat bahawa kanak-kanak tersebut mengalami perubahan emosi yang sangat cepat apabila kehendaknya tidak dipenuhi. Bermula daripada situasi kecil iaitu makanan terjatuh dan tidak dapat ditambah, dia terus menunjukkan reaksi yang kuat seperti menangis, menjerit, bergolek di atas santai dan kemudiannya menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut masih mempunyai kemahiran regulasi emosi yang lemah. Regulasi emosi merujuk kepada keupayaan seseorang untuk mengawal, menenangkan dan mengurus emosi mereka dalam situasi tertentu. Dalam kes ini, kemahiran tersebut masih belum berkembang dengan baik. Selain itu, tingkah laku ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak belum tahu cara yang sesuai untuk meluahkan perasaan mereka. Apabila mereka kecewa, marah atau tidak puas hati, sehingga belum mempunyai strategi komunikasi emosi yang matang seperti bercakap, minta bantuan dengan tenang atau menerima alternatif yang diberikan. Sebaliknya, emosi itu diluahkan melalui tingkah laku fizikal seperti menangis dengan kuat, membaling barang dan menolak situasi yang diberikan oleh orang dewasa. Ini adalah perkara normal dalam perkembangan awal kanak-kanak, tetapi ia juga menunjukkan bahawa mereka masih dalam proses belajar mengurus emosi. Berdasarkan teori kecerdasan emosi oleh Daniel Goleman, kecerdasan emosi merangkumi keupayaan mengenal pasti emosi sendiri, mengurus emosi, memotivasikan diri, mengenali emosi orang lain dan membina hubungan sosial yang baik. Dalam konteks video ini, jelas kanak-kanak tersebut masih belum menguasai aspek pengurusan emosi atau emotional regulation. Dia belum mampu mengenal pasti dan mengawal emosinya apabila berdepan dengan kekecewaan, menyebabkan emosi tersebut meledak secara tiba-tiba. Menurut Goleman, kemahiran mengurus emosi adalah salah satu komponen penting dalam perkembangan kecerdasan emosi. Apabila kemahiran ini belum berkembang, kanak-kanak cenderung untuk bertindak mengikut impuls tanpa berfikir panjang. Inilah yang dapat kita lihat dalam video, bertindak bergolek di lantai, menjerit dan membaling barang apabila kecewa. Tingkah laku ini bukanlah sesuatu yang disengajakan untuk menjadi nakal, tapi lebih kepada ketidakupayaan untuk mengawal emosi yang sedang memuncak. Selain itu, tafsiran terhadap tingkah laku ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak masih belum mempunyai kemahiran sosial dan komunikasi emosi yang baik. Mereka belum tahu bagaimana untuk menyampaikan rasa kecewa dengan cara yang lebih sesuai. Contohnya, dalam video ini, apabila guru menawarkan alternatif seperti pisah atau meminta dia kembali ke kelas, kanak-kanak tersebut masih tidak dapat menerima atau memproses pilihan tersebut kerana emosinya terlalu tinggi. Ini menunjukkan bahawa apabila emosi sudah berada pada tahap overload, fungsi pemikiran rasional menjadi lemah. Apa yang lebih penting untuk difahami ialah tingkah laku ini bukan sekadar masalah disiplin atau sikap semata-mata. Ia adalah satu proses perkembangan normal dalam kanak-kanak yang masih belajar mengenali dan mengurus emosi dengan baik. Tantrum berlaku apabila terdapat jurang antara emosi yang dirasai dan kemahiran untuk mengawalnya. Dalam kes ini, kanak-kanak masih belum punya tools emosi yang cukup untuk menenangkan diri sendiri. Dan kesimpulannya, berdasarkan interpretasi ini, tantrum dalam video tersebut boleh difahami sebagai ekspresi emosi yang tidak terkawal akibat kekurangan kemahiran regulasi emosi dan menunjukkan kanak-kanak masih belum tahu cara betul untuk meluahkan perasaan mereka. Dan menurut teori kecerdasan emosi oleh Daniel Goleman, jelas bahawa kanak-kanak ini masih berada pada tahap perkembangan emosi dan memerlukan bimbingan yang konsisten daripada orang dewasa. Berdasarkan video yang telah dianalisis, terdapat beberapa faktor yang boleh dikaitkan dengan berlakunya tingkah laku tantrum dalam kalangan kanak-kanak tersebut. Faktor ini boleh dilihat dari aspek persekitaran, respon orang dewasa serta ciri temperamen kanak-kanak itu sendiri. Pertama, faktor kurang perhatian boleh menjadi salah satu pencetus pada
tingkah laku tersebut. Dalam situasi video, apabila kanak-kanak mula menunjukkan emosi seperti menangis dan bergolek di lantai, tumpuan orang dewasa lebih banyak diberikan untuk mengawal keadaan berbanding memahami keperluan emosi awal kanak-kanak. Walaupun guru cuba memberi respon, namun pada peringkat awal, kanak-kanak mungkin sudah berada dalam keadaan kecewa dan berasa tidak difahami. Keadaan ini boleh menyebabkan emosi menjadi lebih kuat kerana kanak-kanak cuba mendapatkan perhatian dan sokongan emosi daripada orang dewasa. Seterusnya, faktor respon orang dewasa yang kurang sesuai atau kurang tepat pada masa tertentu juga boleh mempengaruhi intensiti tantrum. Dalam video itu, guru cuba memberi alternatif seperti menawarkan pisang atau meminta kanak-kanak kembali ke kelas. Walaupun niatnya adalah untuk menenangkan, namun ketika emosi kanak-kanak sedang berada pada tahap tinggi, arahan atau pilihan tambahan ini mungkin tidak dapat diproses dengan baik. Selain itu, tindakan seperti membawa kanak-kanak secara fizikal ke kelas juga boleh mencetuskan reaksi lebih agresif kerana kanak-kanak masih berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Selain itu, faktor persekitaran yang tidak sepenuhnya menyokong juga memainkan peranan. Dalam situasi ini, terdapat rakan sebaya yang memerhati ketika kanak-kanak mengalami tantrum. Situasi ini dapat diperhatikan oleh orang lain dan boleh menyebabkan kanak-kanak berasa lebih tertekan atau overwhelmed. Seterusnya, meningkatkan lagi emosi yang sedang dialami. Persekitaran yang sibuk atau tidak tenang boleh menyukarkan proses penenangan emosi kanak-kanak. Dari sudut teori pula, tingkah laku ini juga boleh dikaitkan melalui teori temperamen oleh Alexander Thomas dan Stella Chess. Berdasarkan teori mereka, kanak-kanak ini boleh dikategorikan kepada difficult child, iaitu kanak-kanak yang mempunyai reaksi emosi yang kuat, mudah terganggu dan sukar dikawal serta ditenangkan. Dalam video ini, kita dapat lihat kanak-kanak tersebut menunjukkan emosi yang sangat intens, bermula daripada kecewa kecil sehingga tantrum yang kuat seperti menjerit, bergolek di lantai, membaling barang dan menolak interaksi dengan orang dewasa. Ciri difficult child ini juga dapat dilihat apabila kanak-kanak sukar menerima perubahan situasi dan tidak mudah dialihkan perhatian walaupun diberikan pilihan lain. Walaupun guru cuba menenangkan kanak-kanak tersebut ke ruang lain, emosi kanak-kanak masih kekal tinggi untuk satu tempoh masa dan ini menunjukkan tahap reaktiviti emosi yang tinggi dan keupayaan adaptasi yang rendah terhadap perubahan situasi. Kesimpulannya, faktor yang menyebabkan tingkah laku ini berlaku adalah gabungan antara kurang perhatian emosi pada saat kritikal, respon orang dewasa yang kurang sesuai dengan tahap emosi kanak-kanak dan persekitaran yang kurang menyokong dari segi emosi, serta faktor temperamen kanak-kanak itu sendiri, seperti yang dihuraikan dalam teori Thomas dan Chess. Kanak-kanak dalam video ini jelas menunjukkan ciri difficult child yang memerlukan pendekatan yang lebih konsisten, tenang dan sensitif terhadap emosi untuk membantu mereka mengurus tingkah laku dengan lebih baik. Bagi memahami tingkah laku tantrum kanak-kanak, beberapa teori perkembangan boleh dijadikan rujukan. Menurut Erik Erikson, kanak-kanak berada pada tahap peringkat autonomy vs shame dan doubt, di mana mereka sedang belajar berdikari dan mengawal diri. Jadi tantrum boleh dilihat sebagai usaha mengawal situasi. Teori kecerdasan emosi oleh Goldman pula menjelaskan bahawa kemahiran mengurus emosi perlu dipelajari dan kanak-kanak ini masih belum mahir dalam regulasi emosi. Selain itu, teori temperamen Thomas and Chess menunjukkan kanak-kanak mungkin tergolong dalam kategori difficult child kerana emosi yang kuat dan sukar ditenangkan. Teori pembelajaran sosial Bandurrell pula menekankan bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh pemerhatian terhadap orang dewasa. Secara keseluruhan, tantrum bukan sekadar isu disiplin tetapi berkait dengan perkembangan emosi, sosial dan persekitaran kanak-kanak. Seterusnya, berdasarkan video yang dianalisis, kita dapat melihat bahawa tingkah laku tantrum memberi kesan yang jelas terhadap perkembangan kanak-kanak dari 3 aspek utama, iaitu akademik, sosial dan emosi. Dari aspek akademik, situasi dalam video menunjukkan apabila kanak-kanak mengalami tantrum, dia tidak lagi memberi tumpuan kepada arahan guru atau aktiviti yang sedang dijalankan. Sebaliknya, dia lebih fokus pada emosi sendiri seperti menangis, menjerit dan bergolek di lantai. Keadaan ini menyebabkan proses pembelajaran terganggu kerana kanak-kanak tidak dapat menerima arahan dengan baik serta tidak mampu melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Jika situasi ini berlaku secara berulang, dia boleh menjejaskan perkembangan pembelajaran dan kefahaman kanak-kanak dari aspek sosial pula. Tingkah laku yang ditunjukkan seperti membaling barang, menjerit dan bertindak agresif menyebabkan interaksi dengan orang sekeliling menjadi tidak sihat.
Dalam video tersebut, rakan-rakan hanya memerhati dan tidak dapat berinteraksi secara normal dengan kanak-kanak tersebut. Hal ini boleh memberi kesan pada hubungan sosial kerana kanak-kanak mungkin sukar untuk diterima dalam kumpulan rakan sebaya. Secara tidak langsung, ia boleh menghadkan peluang mereka untuk belajar kemahiran sosial seperti berkongsi, kerjasama dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, dari aspek emosi, video ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak masih mempunyai emosi yang tidak stabil. Dia mudah kecewa, cepat marah dan sukar untuk ditenangkan. Walaupun guru sudah cuba memberi sokongan seperti menawarkan alternatif makanan dan membawa ke kelas. Keadaan ini menunjukkan tahap regulasi emosi yang masih lemah, di mana kanak-kanak belum mampu mengawal emosi mereka apabila berhadapan dengan situasi yang mengecewakan. Emosi yang tidak stabil ini boleh memberi kesan pada kesejahteraan emosi jika tidak dibimbing dengan betul. Kesimpulannya, berdasarkan pemerhatian dalam video, tingkah laku tantrum memberi kesan yang menyeluruh terhadap perkembangan kanak-kanak, iaitu melibatkan aspek akademik, sosial dan emosi. Oleh itu, sokongan yang berterusan daripada guru dan orang dewasa amat penting bagi membantu kanak-kanak mengurus emosi dan tingkah laku mereka dengan lebih baik pada masa akan datang. Berdasarkan video yang dianalisis, beberapa teknik pengurangan tingkah laku tantrum yang sesuai dapat dikenal pasti dan boleh diaplikasikan oleh guru dalam situasi yang berlaku. Pertama, teknik positive reinforcement boleh dilihat sebagai pendekatan yang sesuai untuk membentuk semula tingkah laku kanak-kanak. Dalam situasi video, apabila kanak-kanak menunjukkan tingkah laku yang lebih tenang atau mula memberi respon yang baik selepas tantrum, guru boleh memberikan pujian atau sokongan seperti kata-kata positif. Walaupun dalam video ini lebih banyak difokuskan pada situasi tantrum, pendekatan ini penting untuk menggalakkan kanak-kanak mengulangi tingkah laku yang baik pada masa yang akan datang. Seterusnya, teknik calm corner atau sudut tenang juga sangat sesuai berdasarkan situasi dalam video. Apabila kanak-kanak mula bergolek di lantai, menangis dan sukar dikawal, guru telah membawa kanak-kanak ke satu ruang yang lebih terkawal, iaitu kelas atau ruang yang lebih tenang. Tindakan ini membantu mengurangkan rangsangan persekitaran seperti perhatian rakan-rakan sebaya dan gangguan sekeliling, sekaligus memberi peluang kepada kanak-kanak untuk bertenang dan kembali stabil secara emosi. Selain itu, teknik time out juga dapat dilihat dalam intervensi yang dilakukan oleh guru. Dalam video, kanak-kanak dibawa keluar daripada situasi yang mencetuskan emosi dan menempatkan di ruang yang lebih sesuai untuk menenangkan diri. Walaupun pada awalnya kanak-kanak masih menangis dan menunjukkan tingkah laku agresif, pengasingan sementara inilah yang membantu mengurangkan intensiti emosi secara perlahan. Teknik ini berfungsi sebagai ruang rehat emosi bagi kanak-kanak sebelum kembali kepada keadaan normal. Dan akhir sekali, kawalan emosi guru juga merupakan aspek penting yang jelas dapat dilihat dalam video tersebut. Contohnya, guru berusaha untuk kekal tenang walaupun berdepan dengan situasi yang mencabar, seperti kanak-kanak tu membalik barang dan menangis dengan kuat. Guru ini tidak menindak balas secara marah atau menjerit. Sebaliknya, menggunakan nada suara yang lebih stabil dan cuba menenangkan keadaan. Pendekatan ini membantu mengelakkan situasi menjadi lebih tegang dan memberi contoh kawalan emosi yang baik pada kanak-kanak. Secara keseluruhannya, berdasarkan video ini, teknik seperti positive reinforcement, calm corner, time out dan kawalan emosi guru juga merupakan pendekatan yang sesuai untuk mengurus tingkah laku tantrum kanak-kanak. Teknik-teknik ini membantu mengurangkan intensiti emosi, memberi ruang kepada kanak-kanak untuk bertenang serta menyokong perkembangan regulasi emosi mereka dengan lebih baik. Jadi untuk cadangan penambahbaikan yang boleh saya berikan untuk video ini adalah: pertama, arahan yang diberikan oleh guru boleh dianggap kurang jelas dari sudut pemahaman emosi kanak-kanak pada waktu itu. Contohnya, apabila guru menyatakan makanan itu dirty dan terus membuangnya, kanak-kanak masih berada dalam tahap keadaan ingin pada makanan tersebut. Walaupun arahan guru betul dari sudut kebersihan, pada tahap emosi kanak-kanak yang sedang kecewa, arahan itu mungkin sukar difahami dan tidak sempat diproses dengan baik. Ini menyebabkan kanak-kanak terus bertindak mengikut emosi tanpa memahami penjelasan guru sepenuhnya. Kedua, dalam video juga kurang kelihatan strategi menenangkan emosi yang sistematik pada peringkat awal tantrum. Guru memang cuba menawarkan alternatif seperti Yuan Banana, tetapi ketika itu kanak-kanak sudah berada pada tahap emosi yang tinggi, iaitu emotional overload. Pada tahap ini, kanak-kanak biasanya tidak lagi boleh menerima arahan atau pilihan baharu, dan ini menunjukkan strategi menenangkan belum berlaku lebih awal sebelum emosi meningkat, seperti memberi masa bertenang atau pendekatan yang lebih perlahan sebelum situasi menjadi lebih serius. Ketiga, situasi yang dalam video jelas menjadi pencetus atau trigger kepada tantrum. Contoh pencetus utama ialah apabila makanan yang diharapkan oleh kanak-kanak tidak dapat dimakan atau ditambah dan kemudian dianggap kotor lalu dibuang. Perubahan situasi ini walaupun kecil bagi orang dewasa menjadi pencetus emosi yang kuat pada kanak-kanak. Selepas itu, reaksi terus meningkat daripada kecewa kepada menangis, bergolek di lantai dan seterusnya menjadi lebih agresif seperti membeli barang. Kesimpulannya, berdasarkan video tersebut,
tersebut, ketiga-tiga elemen ini memang wujud, iaitu arahan yang tidak sepenuhnya difahami oleh kanak-kanak dalam keadaan emosi, kekurangan strategi penenangan awal yang berkesan, serta situasi makanan itu sendiri yang menjadi pencetus utama kepada tantrum. Beberapa pendekatan atau teknik pengurusan tingkah laku yang lebih sesuai boleh diaplikasikan oleh guru untuk membantu mengawal situasi tantrum kanak-kanak tersebut. Okey, yang pertama, guru perlu menggunakan nada suara yang tenang sepanjang interaksi dengan kanak-kanak. Dalam situasi tantrum, kanak-kanak berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Jadi, jika guru bertindak balas dengan nada yang tinggi atau tergesa-gesa, ia boleh meningkatkan emosi negatif. Sebaliknya, suara yang perlahan dan tenang membantu mereka rasa selamat kepada kanak-kanak dan secara perlahan menstabilkan emosi mereka. Selain itu, guru juga perlu memberi arahan yang jelas dan ringkas. Dalam video ini, apabila kanak-kanak berada dalam keadaan emosi yang tinggi, mereka suka memproses ayat yang panjang atau terlalu banyak maklumat. Oleh itu, arahan seperti duduk sini, tenang dulu atau kita jalan lebih perlahan lebih mudah dipahami berbanding penjelasan yang panjang. Ini membantu kanak-kanak fokus pada satu tindakan pada satu masa. Seterusnya, guru juga perlu membimbing kanak-kanak untuk mengawal emosi mereka secara berperingkat. Dalam situasi video, kanak-kanak masih belum mampu mengenangkan diri sendiri. Jadi, peranan guru ialah sebagai co-regulator, iaitu membantu kanak-kanak menjadi lebih stabil dengan bimbingan yang konsisten. Contohnya, guru boleh duduk dekat, bercakap dengan lembut atau memberi ruang masa sebelum meminta kanak-kanak bercakap semula. Selain itu, beberapa teknik pengurusan tingkah laku juga boleh digunakan seperti time out, calm corner dan positive reinforcement. Teknik time out boleh digunakan dengan bawa kanak-kanak keluar daripada situasi yang mencetuskan emosi supaya dia boleh bertenang dalam tempoh singkat. Teknik calm corner pula menyediakan ruang khas yang lebih tenang dan kurang rangsangan seperti dalam video kanak-kanak akhirnya berada di ruang mainan untuk menenangkan diri. Manakala positive reinforcement boleh digunakan selepas kanak-kanak mula menunjukkan tingkah laku yang lebih baik seperti memberi pujian apabila dia mula tenang atau mendengar arahan. Kesimpulannya, berdasarkan video tersebut, pengurusan tantrum kanak-kanak akan lebih berkesan jika guru menggunakan pendekatan yang tenang, arahan yang jelas, dan bimbingan emosi yang konsisten. Teknik seperti time out, calm corner dan positive reinforcement juga dapat membantu kanak-kanak belajar mengawal emosi mereka dengan lebih baik secara berperingkat. Berdasarkan keseluruhan analisis video yang telah dibuat, dapat dirumuskan bahawa tingkah laku kanak-kanak yang tunjukkan iaitu tantrum sebenarnya tidak berlaku secara rawak, tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang berkaitan dengan perkembangan diri mereka. Pertama, temperamen kanak-kanak memainkan peranan yang penting dan yang besar dalam membentuk tingkah laku mereka. Dalam situasi video ini, kanak-kanak menunjukkan reaksi emosi yang kuat, mudah terganggu dan sukar ditenangkan apabila kehendaknya tidak dipenuhi. Ini menunjukkan ciri temperamen yang lebih sensitif atau difficult child di mana mereka cenderung bertindak secara emosional apabila berdepan situasi yang mengecewakan. Seterusnya, dapat dilihat bahawa tantrum sebenarnya merupakan sebahagian daripada proses perkembangan emosi kanak-kanak. Pada peringkat kanak-kanak yang masih belajar bagaimana untuk mengenali, memahami dan mengawal emosi mereka. Oleh itu, ledakan emosi seperti menangis, menjerit dan bergolek di lantai bukanlah sesuatu yang luar biasa, tapi satu fasa perkembangan yang normal sebelum mereka mencapai kematangan emosi yang lebih stabil. Selain itu, tingkah laku kanak-kanak juga boleh dipahami melalui teori perkembangan di mana setiap tindakan mereka mempunyai kaitan dengan tahap perkembangan emosi dan sosial. Dalam video ini, kanak-kanak belum mempunyai kemahiran regulasi emosi yang baik menyebabkan mereka meluahkan rasa kecewa secara fizikal dan impulsif. Ini menunjukkan bahawa tingkah laku mereka perlu dilihat dari sudut perkembangan, bukan semata-mata sebagai masalah disiplin. Dalam masa yang sama, peranan guru sangat penting dalam membimbing dan mengawal emosi kanak-kanak. Guru tu bukan sahaja bertindak sebagai pengawal tingkah laku, tapi juga menjadi pembimbing emosi. Cara guru bertindak seperti memberi arahan, menenangkan mereka dan membawa kanak-kanak ke ruang yang lebih selamat serta cuba mengalihkan perhatian sangat membantu dalam mengurangkan intensiti tantrum. Akhir sekali, pendekatan yang positif sangat penting dalam membentuk tingkah laku yang lebih baik. Apabila kanak-kanak diberi sokongan emosi, ruang untuk bertenang, serta ganjaran atau pujian terhadap tingkah laku yang baik, mereka akan lebih mudah belajar cara menguruskan emosi dengan betul. Pendekatan yang tenang, konsisten dan penuh empati akan membantu kanak-kanak membina kawalan diri secara perlahan. Kesimpulannya, tantrum dalam kalangan kanak-kanak bukan sekadar tingkah laku negatif, tetapi satu proses perkembangan emosi yang dipengaruhi oleh temperamen, tahap perkembangan dan persekitaran. Oleh itu, dengan sokongan guru yang sesuai serta pendekatan yang positif, kanak-kanak boleh dibimbing untuk mengurus emosi mereka dengan lebih baik dari semasa ke semasa. Diharapkan perkongsian dan analisis ini dapat memberikan manfaat serta membantu kita memahami dengan lebih jelas tentang tingkah laku tantrum dalam kalangan kanak-kanak. Semoga apa yang dibentangkan ini dapat membuka perspektif bahawa setiap tingkah laku kanak-kanak ada sebab dan fasa perkembangannya sendiri dan memerlukan bimbingan yang penuh kesabaran serta kasih sayang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.